Adha ni. Betapa barakahnya kita sambut budak-budak kecil di Kemboja ni. Antum boleh lihat keadaan mereka. Ni semua budak-budak baru selepas solat Aidil Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Selepas solat Aidil Adha selesai, para jemaah saling bersalaman, bermohon maaf dan mengeratkan ukhuwah. Walaupun hidup sederhana, namun suasana kasih sayang jelas terpancar di wajah mereka. Gosong. Di halaman warung ini, Puan Halijah dengan penuh keikhlasan mengagihkan makanan dan jajan kepada kanak-kanak kecil. Wajah mereka bersinar, bergembira. Sedikit pemberian ini sudah cukup. Inilah membawa senyuman besar. Tidak lama kemudian, kelihatan kanak-kanak kecil beratur dengan tertib. Mereka menunggu giliran untuk menerima buah tangan yang dibawa dari Singapura. Senyuman mereka jelas tidak dapat disembunyikan. Bagi mereka, hadiah kecil ini sangat besar nilainya. Amam kullu atfal berapa? Alhamdulillah. Apa? Panas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat agihkan dalam 80 goodie bags daripada salah satu jemaah kami yang dalamnya ada keropok, ada colouring dan sebagainya. Lepas solat Idul Adha ni, betapa barakahnya kita sambut budak-budak kecil di Kemboja ni. Antum boleh lihat keadaan mereka. Ni semua budak-budak baru selepas solat Aidil Adha. Kita gembirakan mereka. Adapun untuk orang dewasa, insya-Allah nanti kita agihkan daging-daging korban, ada makanan asas pula. Jadi setiap umur kita nak berikan manfaat kepada mereka. InsyaAllah pada lain tahun kita dapat lebih lagi rezeki kita boleh agihkan kepada mereka. Ingat, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebahagianya manusia yang membahagiakan orang lain. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Perjalanan kami diteruskan ke kawasan persiapan kurban. Di sini,
lembu dan kambing sedang diperiksa dan disiapkan untuk ibadah kurban. Setiap haiwan ini bukan sekadar ternakan, tetapi amanah untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, di sini keadaan 20 ekor lembu di Kampung Kampot, Kemboja yang bakal disembelihkan pada hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa. Kita semua dah kumpulkan diri kat sini. Jadi kita boleh lihat keadaannya sini. Ni sebahagian pada lembu-lembunya. 1, di sini 2. Nah, seluruh kita ada 20 ekor lembu di sini. Jadi kita ucapkan jazakumullah khair kepada semua sahibul kurban yang membuat kurban bersama kami. Semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan juga kebaikan bagi semua sahibul kurban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kurban antum dunia dan akhirat, insya-Allah. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Usali bin Rahim, Haris bin Usali, Zain bin Usali. Bismillahi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Jadi sahabat semua yang memberikan infak untuk makanan asas di Kemboja, kita boleh lihat dalam pack Kemboja ni adalah apa dalamnya. 10 kilo beras, minyak masak, garam dan gula, susu tin, ajinomoto, sardin dan juga 4 pack mie. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ia membawa manfaat bagi semua yang bakal menerima dan juga semua berinfak hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aidil Adha di Kampot mengajar kami satu perkara yang penting, bahawa kebahagiaan tidak diukur dengan kemewahan, tetapi dengan keikhlasan memberi dan berkongsi. Sambungan perjalanan ini akan diteruskan dalam episod seterusnya.